6,000 dalam 1 jam bro. Aku pun nak jadi Ronaldo. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang ketinggalan, Abang Do telah menerima kontrak baru 2 tahun dengan Al Nassr. Dan kali ini gila masuk bro. Jujur cakap, dari segi pencapaian bola sepak, tak banyak lagi yang Ronaldo perlu kecapi selain daripada menang Piala Dunia dan juga dapat target dia 1,000 gol. So daripada duduk bangku goyang kaki kat Euro, baik dia kekalkan fitness level main kat Arab. Dan pada masa yang sama, bolehlah Ronaldo tebalkan sikit dompet dia. Bro, kau tahu tak, gaji basic Ronaldo 1 tahun saja dah mencecah lebih dari 200 juta euros. Belum tambah manis-manis lagi. 15% ownership Al Nassr, hampir 75 juta sign on bonus. Dan untuk setiap gol yang dia skor, dia boleh dapat 90,000. Setiap assist pula dia dapat 45,000. Dan belum kira lagi duit yang dia dapat daripada sponsor. Rata-rata lah Cristiano Ronaldo boleh dapat 400 juta 1 tahun. Siap ada 16 orang yang kerja untuk dia dengan private jet sekali. Weh, ambil lah aku sebagai anak angkat. Itulah sebabnya untuk abang, Ronaldo ialah god bola sepak yang paling padu. Bukan macam yang tiruan terpaksa pakai baju merah jambu main kat MLS. Setuju dengan abang? Komen kat sini.